Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adam dan ini rakan saya, Adin. Kami wartawan cilik Escape Kuala Ketel. Alhamdulillah, pada hari ini berlangsung Pertikah Pelantikan Pemimpin Muda tahun 2026 yang terdiri daripada pengawas sekolah, pengawal pusat sumber sekolah, pembimbing wakil sebaya dan pengawas aktiviti. Ya, betul tu Adam. Hari ini juga kita bakal menyaksikan pelantikan barisan pemimpin muda yang bakal mengalas amanah dan tanggungjawab dalam kepimpinan sekolah. Mari sama-sama kita saksikan acara yang seterusnya. Jom.
Ikram. Bahawasanya kami Barisan Kepimpinan Murid Sekolah Kebangsaan Kuala Kedah dengan penuh kesedaran dan tanggungjawab berikrar dan berjanji bahawa akan menjalankan segala tugas dengan adil, jujur dan ikhlas. Kami berjanji akan patuh kepada prinsip-prinsip hukum negara. Kami berjanji akan sentiasa mematuhi segala peraturan sekolah dan arahan guru-guru untuk mewujudkan disiplin yang baik di sekolah ini. Kami juga berjanji akan sentiasa berusaha meningkatkan mutu pelajaran kami, memantapkan tazkiyah dan ikhlas laku demi menjaga imej dan nama baik Sekolah Kebangsaan Kuala Kedah. Makin, apakah harapan cikgu kepada pemimpin muda di sekolah SD Kuala Kedah? Harapan cikgu kepada pemimpin muda SD Kuala Kedah, yang pasti cikgu mengharapkan pemimpin-pemimpin SD Kuala Kedah ini dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, dengan penuh amanah dan penuh rasa tanggungjawab. Itulah dalam menjalankan tugas masing-masing. Terima kasih Cikgu Makin. Ustazah, harapan Ustazah kepada pemimpin muda sekolah. Terima kasih kepada anda, wartawan Cikgu Ustazah. Tak ada nak cakap banyak, cuma satu saja harapan Ustazah. Dengan pelantikan ini, Ustazah harap semua pengawal sekolah dan semua pemimpin yang lain jalankan amanah dan tanggungjawab dengan penuh komitmen di atas amanah yang diberikan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah Hafizah. Apa harapan Ustazah kepada pemimpin muda SPD? Bagi Ustazah, pengawas SPDK ini dah membantu Ustazah dalam menguruskan tugas. Kalau dia berjumpa dengan sehilang ke yang rosak ke, dia akan maklum dekat Ustazah. Jadi harapan Ustazah kepada pengawas SPDK ini, Ustazah harap mereka dapat menjalankan amanah, komitmen, tugas yang Ustazah berikan kepada mereka. Ustazah, Cikgu Rohilah, apakah harapan cikgu kepada pemimpin muda yang dilantik tadi? Assalamualaikum. Harapan cikgu kepada semua murid-murid yang dilantik menjadi pemimpin sekolah, semoga kamu dapat menjadi contoh yang baik kepada rakan-rakan kamu, menunjukkan disiplin yang baik, menjadi tulang belakang sekolah, membantu pihak sekolah dalam menguruskan murid-murid, khususnya dalam disiplin lah yang utamanya. Kita perlu ingat bahawa menjadi seorang pemimpin ini bukanlah sekadar memakai pakaian seragam, tetapi perlu menjalankan amanah yang telah ditanggungjawabkan oleh pihak sekolah. Itu saja.
Terima kasih Cikgu Rahila. Faham? Apa perasaan kamu dilantik sebagai konstitusi? Saya dengan gembira saya akan mengambil tanggungjawab ini untuk mengalirkan minat kepada semua murid. Terima kasih. Saf, apa perasaan kamu apabila dilantik sebagai pembina sebaya? Saya rasa sangat gembira dan seronok sebab boleh membantu rakan dan memahami kawan-kawan. Terima kasih. Hai Khairil, apa tugas awak sebagai pengawal cikgu sekolah? Saya sebagai cikgu sekolah ialah memahami juga dan menolong. Terima kasih Khairil. Wafi, apa tugas awak sebagai pengawal sekolah? Menolong guru. Tugas saya ialah untuk menolong guru dan memberi contoh kepada murid-murid. Tanya kepada semua barisan pemimpin muda yang dilantik pada hari ini. Semoga dengan pelantikan ini mereka dapat meningkatkan semangat dan tinggi dan menjadi yang terbaik pada murid yang lain. Sekian, terima kasih.